Lalu dia tengok soalan dia. Alah, malam tadi nak study. Baru buka buku, Dah terlelap mata. Tengok dah sungguh. Sumpah weh, kepala aku serabut. Nak pergi hilir tak? Jom. Ya, aku pun rasa nak gini. Tapi kan, kita nak pergi mana? Aku lagi berfikir. Best juga kalau kita piknik ataupun makan kat restoran ke. Tak. Weh, kalau pergi, boleh buat makan dari rumah. Kita boleh lepak berlama-lama. Kita jimat sikit. Ya, tapi kan kalau kat restoran pun best juga tau. Kita duduk, lepas tu tunggu je makanan. Tapi macam biasa lah kan. Macam dah biasa. Aku tak tahulah nak pilih mana. Dua macam okey. Tapi ada je halangan dia. Semua macam confused je. Restoran lah, klinik lah. Nanti kan tiba-tiba cancel pula tiba-tiba. Lepas tu duduk rumah scroll TikTok je tau. Tak boleh jadi ni. Kita kena senaraikan kelebihan dengan keburukan. Baru boleh kita pilih betul-betul. Ha, jom kita buat pemandangan. Pam. Terima kasih kerana sudi menonton video pemodelan matematik daripada kumpulan kami. Masalah-masalah yang diutarakan di sini adalah sama ada ingin berkelah di tasik ataupun makan di restoran. Pilihan yang pertama ialah berkelah di tasik. Kebaikan berkelah di tasik adalah menjimatkan duit, dapat melihat flora dan fauna dan boleh melakukan aktiviti sihat seperti bersenam. Keburukannya pula ialah cuaca tidak menentu, makanan haruslah disediakan sendiri dan tiada kemudahan lengkap seperti tandas. Pilihan yang kedua pula ialah makan di restoran. Kebaikan makan di restoran dapat menjimatkan masa dan tenaga, suasana selesa dan banyak pilihan jenis makanan dan minuman. Sementara keburukan makan di restoran pula ialah harga mungkin mahal, kebersihan tidak dapat dijamin dan layanan mungkin lambat. Seterusnya, formula yang kami cipta adalah T sama dengan F darab N tambah P darab J. T mewakili jumlah keseluruhan, F mewakili harga makanan ataupun kos makanan, N mewakili bilangan orang, P mewakili kos petrol dan J mewakili jarak perjalanan. Untuk pilihan yang pertama iaitu berkelah di tasik, harga kos adalah RM10 untuk seorang, kos petrol ialah 0.063 liter per km, jarak adalah 5 km sama ada bilangan ialah 4 orang. Pilihan yang kedua iaitu makan di restoran, harga kos untuk satu set adalah RM15, kos petrol ialah 0.63 liter per km, jarak adalah 8 km, bilangan adalah 4 orang. Oleh itu, pengiraannya adalah seperti begini. Untuk makan di restoran, T sama dengan Fn tambah PJ, T sama dengan RM15 darab dengan bilangan iaitu 4 orang, tambah dengan 0.063 liter darab dengan jarak perjalanan iaitu 8 km, T sama dengan RM60.50. Untuk berkelah di tasik pula, T sama dengan Fn tambah PJ, T sama dengan RM10 darab dengan bilangan iaitu 4 orang, tambah dengan 0.063 liter darab dengan jarak perjalanan iaitu 5 km. Jumlah keseluruhan adalah RM40.32. Sekian itu sahaja daripada kumpulan kami. Terima kasih kerana sudi menonton video pemodelan matematik daripada kumpulan kami.